Artinya kita ini kalau hidup tak ada apa nak berjuang. Kuliah pun tak mengaji, orang cakap yang benar pun tak berani. Kita tidak ada makna dalam hidup ni dan kita tercari-cari makna hidup. Dan Allah jadikan kadang-kala kita mengelak untuk menghadapi ujian di dalam perjuangan, mempertahankan yang benar. Takut orang kata kat kita lah, takut orang tomah kita lah. Allah jadikan juga orang kata kat kita dalam bab lain. Takutlah bila berjuang sekali orang ancam orang apa, Allah jadikan juga ancaman untuk kita dalam bab lain, perkara yang lain. Berapa banyak orang yang berjuang, Allah pelihara mereka, beri rezeki pada mereka, beri kehidupan untuk mereka. Berapa banyak orang yang play safe, nak jaga nama dan seumpamanya, mereka tidak selamat seperti mana yang mereka duga. Tidak, memang mungkin mereka selamat daripada diancam dengan tuduhan-tuduhan kerana mempertahankan prinsip beragama dan seumpamanya, mereka dituduh dalam perkara-perkara yang lain. Mereka disibukkan dalam urusan-urusan yang lain kerana mereka enggan sibuk dalam urusan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk lelaki-lelaki berjuang pada jalannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan manusia-manusia yang berjuang untuk mempertahankan agama.